Guys, order bawah siap. Scan gambar. Okay. Complete pick up. Okay, hantar ke Vista Bangi. Blok apa ni? So kalau biasa, kalau Grab Express ni biasaannya semua dia dalam Grab, dalam app KFC biasanya. Sebab tu dia dapat Express. Sebab dia order dalam, bukan dalam app KFC, app Grab. Dia order dalam app KFC dia terus. Berbelit lidah aku. So jomlah kita hantar order first. Bismillah. Semoga selamat sampai ke destinasi yang pertama. Let's go customer. Tu okay, kita nampak kedai dia. Easy solution. So nak pakai mana ya? Sekejap. Kita parking sekejap sini. Okey, jom. Dia kata kedai dia atas klinik. Aku rasa ini. Ya, easy solution. Naik tangga guys. This one. This one. Jadi ambil gambar je. Okay, terima kasih.